Umat Islam diseru terus menunjukkan contoh dan tauladan yang baik agar Islam menjadi agama yang dihormati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kehebatan Islam bergantung kepada sejauh mana umatnya memberi contoh yang baik dan bukannya dengan melakukan penghinaan terhadap kaum dan agama lain. Justru Datuk Seri Anwar berkata dalam mencapai hasrat itu, institusi masjid perlu menjadi medan pembangunan syiar Islam yang memberi manfaat kepada masyarakat. Tambahnya, perpaduan ummah akan rosak jika tiada penghayatan dalam pembinaan masjid yang tidak disertakan dengan nilai-nilai murni. Ini saya ingat yang saya bersyukur kepada Allah Taala dan membanggakan saya, dan mudah-mudahan jadi contoh yang baik. Ya, contoh bagi umat Islam, contoh bagi rakan-rakan bukan Islam yang keliling kita. Bagilah contoh baik. Islam ni hebat kerana contoh kita. Islam bukan hebat kerana kita maki orang. Islam bukan hebat kerana kita hina kaum lain. Islam tu hebat kerana dia tengok contoh kita itu baik. Masjid kita paling bersih. Masjid kita paling indah. Qaryah kita tu paling baik peribadinya. Anak-anak kita cukup terlatih dan cukup disiplin. Itu yang akan menyebabkan orang hormat kita. Bukan kerana angkuh kita dan bukan kerana bengis kita atau bukan kerana kita memilih untuk menghina yang lain. Datuk Seri Anwar juga menasihatkan semua pihak agar terus memainkan peranan dalam menjaga institusi masjid dan zakat supaya bantuan dapat disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam memastikan semua nilai-nilai baik diterapkan dalam pentadbiran negara agar tidak terlibat dengan masalah integriti seperti rasuah. Datuk Seri Anwar berucap demikian pada majlis peluncuran pembinaan semula Masjid Jami' Ceruk Tok Kun bawah di Bukit Mertajam, Pulau Pinang petang tadi. Pembinaan semula masjid berusia 30 tahun di kampung halaman Perdana Menteri itu dijangka siap pada Februari 2027 dengan kos RM15 juta. Hadir sama Menteri Sumber Manusia yang juga Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim Chi Kiong, dan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Muhammad Abdul Hamid.